Hai semua, selamat datang. Anda pernah tak terfikir macam mana agaknya nak bina peranti pintar sendiri? Hari ni kita akan jelajah sama-sama ke seluruh proses tu. Dari sekadar satu idea sampailah jadi satu peranti internet benda atau IoT yang betul-betul berfungsi. Cuba tengok sekeliling kita. Ada lampu pintar, jam tangan pintar, kadang-kadang peti sejuk pun pintar. Tapi macam mana semua benda ni boleh berhubung antara satu sama lain dan dengan kita? Inilah persoalan besar yang kita akan rungkai hari ni. Okey, jom kita mulakan dengan yang paling asas. Sebelum kita nak bina sesuatu, kenalah faham dulu apa benda yang kita nak bina kan? Jadi, apa sebenarnya internet benda atau IoT ni? Senang cerita, IoT ni macam satu rangkaian besar yang menghubungkan macam-macam peranti fizikal. Dari sensor yang kecil sampailah ke mesin-mesin besar. Semuanya bersambung ke internet. Peranti-peranti ni kumpul dan kongsi data. Jadi mereka boleh bercakap sesama sendiri dan bertindak ikut maklumat tu tanpa kita perlu buat apa-apa. Bayangkan, mesin kopi anda terus buat kopi bila jam loceng anda berbunyi. Itulah kuasa IoT. Macam nak bina rumah lah kan, mesti kena ada rangka tindakan atau blueprint dulu sebelum kita letak batu bata yang pertama. Dalam dunia IoT pun sama. Blueprint kita ialah pemahaman yang mantap tentang konsep-konsep terasnya. Jadi, inilah laluannya. Semuanya bermula dengan teori. Mula-mula kena faham apa itu IoT dan kenapa ia penting. Lepas tu, kita kena tahu macam mana peranti ni semua berhubung. Sama ada guna Wi-Fi ke, Bluetooth ke atau teknologi lain. Seterusnya, baru kita faham macam mana semua bahagian ni perkakasan, perisian, rangkaian bekerjasama. Akhir sekali, barulah kita boleh mula gunakan semua ilmu ni. Okey, kita dah ada blueprint. Sekarang, projek kita perlukan otak. Di sinilah platform perisian IoT mainkan peranan. Ia jadi macam pusat kawalan untuk semua operasi peranti kita. Sebenarnya, ada banyak pilihan kat luar sana. Tapi tiga ni antara yang popular untuk orang yang baru nak mula. Blink, yang terkenal sebab antara muka dia yang sangat mudah, cuma seret dan lepas je. Lepas tu ada ThinkSpeak yang memang hebat untuk analisis dan visualisasi data. Dan juga Adafruit.io yang senang sangat nak guna dengan perkakasan dari Adafruit. Masing-masing ada kelebihan tersendiri untuk hidupkan projek anda. Cuba bayangkan platform ni macam papan pemuka digital untuk projek anda. Dari sinilah anda reka aplikasi telefon untuk kawal peranti, tambah butang atau paparan data dan tengok semua maklumat yang sensor anda kumpul secara langsung. Dan inilah kuasa sebenar platform-platform ni. Bukan setakat kumpul data, tapi ia menjadikan data tu berguna. Anda boleh reka antara muka aplikasi yang nampak cantik dan senang guna, tambah butang atau slider maya untuk kawal peranti anda, dan yang paling penting, ia boleh tukarkan data mentah dari sensor anda kepada graf dan carta yang senang faham. Dari situlah anda boleh nampak corak dan buat keputusan dengan cepat. Baiklah, kita dah ada blueprint, kita pun dah ada otak. Sekarang, dah tiba masanya untuk bagi projek kita ni satu badan, iaitu perkakasan fizikal yang akan berinteraksi dengan dunia sebenar. Ini dia blok-blok binaan asasnya, pengawal, macam Arduino atau ESP32. Dialah pemproses utama. Switch dan butang tekan pula jadi input manual. Sensor ni ibarat mata dan telinga peranti anda. Dia boleh kesan macam-macam, dari suhu sampailah ke pergerakan. Dan geganti pula macam ototnya, yang membolehkan lita berkuasa rendah kawal peranti berkuasa tinggi, macam lampu atau motor. Petikan ni memang tepat sekali. Sensor ialah deria yang bagi perangki kita melihat atau merasa keadaan sekeliling. Manakala switch dan geganti pula ialah anggota yang membolehkan ia bertindak balas dan buat sesuatu dalam dunia fizikal. Dan sekarang, kita dah sampai ke langkah terakhir yang paling penting, menggabungkan dunia fizikal dan dunia digital. Inilah masanya kita sambungkan perkakasan yang kita dah bina tadi kepada platform perisian yang kita dah sediakan. Jadi, macam mana perkakasan fizikal ni nak bercakap dengan platform yang ada kat awan? Mereka perlukan satu bahasa yang sama.
Dalam dunia IoT, salah satu bahasa yang paling biasa digunakan ialah MQTT. Anggap je ia macam satu protokol mesej yang sangat ringan dan cekap, direka khas untuk peranti yang mungkin tak ada banyak kuasa atau sambungan internet yang tak stabil. Dialah jambatan yang membenarkan arahan dan data mengalir dengan lancar antara peranti fizikal anda dan papan pemuka digital anda. Jom kita imbas kembali perjalanan penuh kita ni. Mula-mula, semuanya bermula dengan satu idea dan blueprint. Lepas tu, kita siapkan bahagian perisian dekat platform pilihan kita. Seterusnya, kita pasang semua komponen fizikal. Dan akhir sekali, kita gabungkan kedua-duanya. Dan bawa ciptaan kita ke alam maya. Dan inilah matlamat utamanya. Lepas dah lalui semua langkah ni, anda akan ada sebuah peranti IoT yang berfungsi sepenuhnya. Sesuatu yang anda boleh pantau dan kawal dari mana-mana sahaja di dunia, asalkan ada sambungan internet. Hebat kan? Okey, sekarang giliran anda pula. Kami dah tunjukkan rangka tindakannya, dari konsep ke perisian, ke perkakasan dan akhir sekali, integrasi. Kemungkinannya memang tak terhingga. Jadi, saya nak tahu apa agaknya objek harian di sekeliling anda sekarang yang anda teringin nak jadikan pintar.